mana kau buat, yang mana pada saya lah, dia akan ulang sebiji macam mana Atuk buat. Dulu ISA, sekarang dah tak ada ISA, disosomarkan ni. Contoh macam aku ni kan. Silap-silap aku kena hasutan. Tapi aku punya defense sama je. Aku cakap aku baca apa yang kau tulis. Jadi korang yang telah mengasut aku. Logik. 1,500 telah mengasut aku. Aku sebagai host aku baca je. Sebut Ramanan terus like. Ui, power jin dia. Kan. Jadi selamat berjuang lah tuan-tuan. Selamat berjuang. Tak jauh pun lagi kan. PRN Sabah tinggal berapa bulan. Cuma saya nak ingatkan. Okay. Saya nak pesan. Jangan mula bermain dengan isu-isu peribadi. Sebab aku rasa Rafizi dah pun buat statement. Dia terima kekalahan dia. Tapi kalau kau berterusan menyerang peribadi dia, kau tengok. Sebab kau jangan mengejutkan singa yang baru tengah mengantuk nak tidur tu. Dia dah terima kekalahan dia, jadi kau tak perlu pun sebenarnya keluarkan satu naratif yang kau nak rakyat percaya. Tak payah. Kau yakinkanlah rakyat dengan data-data contoh yang dibuat oleh pegawai kesayangan kau, Hamidi tu kan. Contohnya 65.5% rakyat penjawat awam inginkan kerajaan ini mentadbir sampai PRU16. Keluarkanlah data-data macam tu. Buatlah. Walaupun sebenarnya nampak data tu nampak macam bodoh sangat. Tak apalah, biarlah nampak bodoh. Kan? Sekurang-kurangnya kau tak menyerang peribadi. Ini aku cakap sebagai satu peringatan. Sebab kalau kau rasa kau seorang boleh menyerang peribadi, kau jangan marah. Kalau kawan tu tadi habis dia buka semua. Kau jangan. Kau kena ingat sebab apa? Semasa sebelum kau singkirkan dia, dia pernah berada dekat dalam tim kau. Dia pernah berada dalam pasukan itu. Jadi segala taik bengik dia tengok. Jangan kau push dia to the maximum. Itu je lah pesanan aku. Pada masa tu kalau kau berterusan lagi mainkan isu-isu peribadi ni, bila kau diserang dengan perkara yang sama, kau jangan melompat. Masa tu jangan meringik pula kan. Kau jangan lagi baling batu sembunyi tangan. Jangan. Aku rasa pada masa tu tak ada filter lah. Sebiji dibagi. Ini yang kita katakan dalam mencipta satu naratif, tuan-tuan. Adakah naratif itu penting? Penting, tuan-tuan. Sebab yes, politik is all about perception. Sebab masyarakat ingin melihat persepsi. Adakah perlu persepsi itu satu perkara, satu fakta yang benar? Tak perlu pun. Tak perlu pun. Tetapi kalaulah persepsi yang kau cipta itu menyentuh peribadi, kau jangan terkejut kalau pihak lawan membuka pula peribadi-peribadi yang lain. Jangan. Saya risau kalau permainan itu dimulakan, dia akan menjadi lebih teruk daripada tahun 1998. Iswadi nak temu ramah Rafizi. Okey tak Zal? Okey saja. Okey saja, tak ada masalah pun. Dia boleh kongsikan, dia boleh luahkan. Tak ada masalah pun. Sebab dia dah terima kekalahan dia. Itu je. Oh, line teruk Okey, line teruk. Memang dia orang ni. Kalau PKR diharamkan, akankah akta anti lompat parti hilang pada MP PKR? Tak, dia tak hilang. Sebab dia diharamkan by enforcement of law. Dia dibatalkan atas pemilihan, atas percaturan, atas setting. So dia tidak menjejaskan kursi parlimen pun. Cuma yang berdiri, yang nampak-nampak tu semua kan, MP-MP yang datang asal daripada PKR tu, dia tak boleh claim lah datang daripada PKR. Dia kena claim dah sebagai kursi bebas. Itu cerita dia.
Dia tak akan menjejaskan. Contoh macam YB Raf kan, dia letak jawatan sebab dia kalah. So dia kalah, dia letak jawatan sebagai menteri. Dia tidak menyertai kabinet. Dia bukan lagi part of government, tetapi dia jadi ahli parlimen. Dia boleh terus jadi ahli parlimen. Dia tak kacau pun. Sebab dia memang parlimen kita bertindan begitu. Sebahagian daripada ahli parlimen adalah kumpulan eksekutif, iaitu kerajaan yang melaksanakan undang-undang, yang mengubah undang-undang tadi. Harap tak letak jawatan. No, dia kena letak jawatan, tuan-tuan. Semalam saya bagi tahu. Okey. Saya harap tuan-tuan bersetuju dengan saya. Okey. YB Rafizi kena letak jawatan. Sebab kalau dasar ekonomi yang dia bawa, yang kementerian dia bawa tak mencapai apa yang sepatutnya, dia akan dikatakan sebagai deep state dalam kerajaan madani. Jangan, tuan-tuan. YB Rafizi, kau tolong dengarlah cakap manusia yang kedil ini. YB Rafizi kena letak jawatan. Sebab tuan-tuan kena ingat, YB Rafizi ni manusia biasa. Bukan semua yang dia buat tu perfect. Aku tahu. Ada kesilapan sana sini dari sudut dalam move politik dia. Betul. Sebab dia manusia. Okay? Kita kena faham, walaupun kita penyokong dia, kita kena tahu dia manusia biasa. Jadi, dasar-dasar ekonomi yang dia buat adalah dasar-dasar untuk memulihkan ekonomi Malaysia. Kalau gagal, dia akan dihentam oleh kumpulan sana tu, sebagai deep state. Jangan, tuan-tuan. Jadi, lebih baik dia letak jawatan. Jadi, kau tolong sebarkan. Tolong bagi tahu start pada esok, kita minta YB Rafizi letak jawatan. Sebab apa, tuan-tuan? Naratif yang dimainkan oleh golongan-golongan kartels ni adalah YB Rafizi jangan letak jawatan. Kau jangan hati tisu. Kau terus buat kerja. Amboi. Senang hidup kau. Senang hidup kau. Kau dah khianat kawan ni. Lepas tu kau nak perah dia sampai ke sudah. Manusia jenis apa kau ni? Jadi tolong sama-sama kita berkempen. YB Rafizi kena letak jawatan. Betul. Dia kena letak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Apa tadi? Dia kena letak jawatan sebagai parti. Apa benda? Bukan parti. Aku cakap ni dari dalam kementerian. Dia kena letak jawatan. Kalau tidak, nanti dia dikatakan deep state. Dia akan dikatakan sabotage. Dendam sebab dia kalah. Jangan, tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya nak selamat, dia kena letak jawatan. Tok Min menang. Dia tak perlu letak jawatan. Maksud saya ni yang kalah-kalah ni. Nik Nazmi kan. Tapi kalau tak nak letak jawatan, terpulang lah. Ni saya punya pandangan. Kalaulah something happen yang tidak mencapai target PMX, tak mencapai kabinet punya sasaran, kau tengok. Ini sebab dendam lah ni. Dia kalah itu pemilihan, dia sabotage kita punya kerajaan madani. Jangan, tuan-tuan. So lebih baik letak jawatan. Betul, karier politik boleh tamat. Yes. Sebab cukup lah kau serve kau punya kawasan sebagai ahli parlimen. Risiko sangat-sangat besar, tuan-tuan. Kalau dia meneruskan juga, jangan. So pada saya, kita kena berkempen untuk YB Rafizi letak jawatan demi masa depan politik dia. Kita perlukan YB Rafizi untuk masa akan datang. Di saat Badut Utara seronok, di saat Azmin seronok, di saat Anwar Musa seronok, Rafizi kalah, dia menganjing, meh lah sini. Kita perlukan YB Rafizi untuk masa-masa akan datang. Jadi kita kena pujuk dia, kau kena letak jawatan. Itu saja untuk kebaikan dia dan kebaikan rakyat Malaysia. Turun, letak jawatan dan berkempen. Berkempen macam mana, beri penjelasan kepada rakyat. Turun berkempen. Kita pun boleh join dia. Jadi kita pun happy. Kan? Apa jadi dengan kerajaan, lantaklah. Kita dipimpin oleh Perdana Menteri yang hebat. Jadi kau tak payah fikirkan. Kau biarkan. Moga-moga yang naik tu nanti boleh meneruskan dasar-dasar ekonomi kau. Sebab YB Rafizi dah sebut. Sepatutnya dia kata dasar-dasar ekonomi ini tidak perlu ditambatkan, tidak boleh kata orang apa orang cakap, di-attachkan pada diri dia. Tak boleh. Ataupun mana-mana individu. Dasar dah ada kan, continue je lah.
Kalaupun dia tak ada, jadi siapa yang naik nanti kau teruskan je lah. Cuma soal yang kau faham tak faham nasib kau lah. Kan? Contoh macam kita dah ada Sukhoi. Jadi, siapa pilot yang naik sebelum ni, fighter pilot yang sebelum ni, kau carry on je lah. Siapa suruh kau lantik fighter pilot yang bodoh? Itulah cerita dia. Pandai-pandai lah kau bawa jet tu. Jangan merengek-rengek pula. Apalah ni dasar ni susah sangat. Kau beli fighter jet yang susah orang nak bawa. Dia bukan susah nak bawa. Engkau tu yang bangang. Aduh, hai. So good luck lah. Itu je aku nak cakap malam ni. Itu je sebenarnya. Korang duduk tunggu lama-lama ni aku tak tahu sebab apa. Adakah matlamat penubuhan PKR sekarang sudah tercapai? Pada saya matlamat, kalau nak kata matlamat penubuhan dia sudah tercapai, tidaklah sepenuhnya. Kan? Sebab kita berjuang dulu, kita nak tengok Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri, itu dah tercapai. Yang kedua, of course, kita nak melihat pembaharuan yang dilakukan. Nak buat macam mana? Nepotism itu terpalit. Adakah itu tercapai? Of course lah tidak tercapai. Dia ikut pula macam mana yang Mahathir buat dulu. Kan, Mahathir kata dia menafikan, saya tak mengamalkan nepotism, saya tak mengamalkan kolonialism. Dia same script dah sekarang ni. Kan, dia nafikan juga. Tapi orang nampak itu sebagai nepotism, terpulang lah. Itu cerita dia. Kita nampak macam tu, kita kata ini hitam, dia kata putih. Nak buat macam mana? Takkan kau nak pukul dia. Jadi, adakah matlamat penubuhan PKR itu tercapai? Sebahagiannya yes. Sebahagiannya merudum dan jauh lebih teruk. Itu cerita dia. Sebab baru 3 tahun kau jadi kerajaan ni. Kalau dah 20 tahun macam Mahathir, bolehlah kita kata menyamai Mahathir. Ni baru 3 tahun tuan-tuan. Baru 1 penggal pun tak habis. Tu cerita dia. Sebab itu saya pernah up satu status di pertengahan musim pemilihan percaturan tu, saya pernah kata satu masa nanti kalau sekiranya kita jatuh, okay, kalau kita jatuh, kita jangan salahkan siapa-siapa. Kita kena tengok balik dan kita kena sedar dan kita kena akui kejatuhan ini adalah akibat daripada kebodohan diri sendiri. Itu saja. Sebab itu saya pilih untuk bersuara. Sebab kalau dah jatuh kan, aku dah cakap dulu, aku dah cakap kan. So aku tak rasa terkilan pun. Kan, aku tak rasa macam bersalah pun kalau jatuh. Sebab aku dah cakap. Bila aku cakap seminggu selepas pemilihan cabang. Ada bukti. Jadi kenapa aku nak rasa terkilan kerajaan Madani jatuh? Tak, aku buat aku punya tugas. Setakat mana yang saya mampu, tuan-tuan. Kita bukan boleh menongkat langit kita boleh menghalang gunung yang jatuh. Kita cuma boleh buat sekadar yang kita mampu saja. Itu saja. Aku nak tengoklah 80 kursi tu kan. Aku nak tengok 80 meja, 80 kursi, 80 kemah, buatkanlah. Kalau jatuh nak naik balik memang payah. Memang payah tuan. Memang payah. Sebab apa? Apa modal yang kita nak pakai? Dulu, kita kata kita ajak berdebat, geng-geng ni cakap debat bukan budaya. Kita bahan setiap hari, pagi, petang, siang, malam. Kan? Menteri Komunikasi tu cakap apa? Kalau debat bukan budaya, apakah budaya kita? Lepas tu dia up satu gambar, korupsi adalah budaya kita. Sekarang aku tanya balik. Aku tanya balik. Sekarang ini debat bukan satu budaya untuk tim korang. So, adakah nepotism itu menjadi satu budaya baru untuk korang? Tolong jawab. Jangan marahkan aku. Jangan marah aku. Sebab aku cuma sebut apa yang orang dalam ni tulis. Bukan datang daripada kepala otak aku. Tak, aku baca apa yang diorang ni tulis. Aku sebagai host. Kau ingat aku host saja. Korang lah yang sebenarnya masuk dalam live aku. Kau tulis macam-macam. Jadi aku tolong baca. Aduh, hai. Betul tak? Kalau budaya kita bukannya debat lagi,
Alright, maka maknanya budaya kita pada tahun 2025 adalah nepotism. Kau bayangkan lepas PKR jatuh, okey, dia jadi pembangkang, dia ajak kerajaan masa tu berdebat. Kau agak-agak apa kerajaan tu masa tu jawab? Masa kau jadi kerajaan dulu, keluarga kau ajak debat pun kau takut. Lepas tu sekarang kau acah-acah nak ajak kita orang berdebat. Tak payah, kau pergi berdebat dengan kau punya family dulu. Begitu je kena anjing, tuan-tuan. Begitu je kena menganjing. Padanlah muka, kan? Siapa yang mulakan? Engkau juga yang mulakan. Jadi betul, kalau kau dah jatuh, kau nak naik balik, selamat berjuang lah. Takkan pada masa tu kau nak ulang balik parti ini, parti derita. Orang keluarkan pula program-program kau dekat hotel-hotel besar, jamuan-jamuan besar. Orang on up pula kau punya siap dengan konsert bagai. Nak cakap apa, tuan-tuan? Ini kau nak ajak orang turun untuk bersihkan SPR. Kelakar apa? JPP pun ke laut. Jadi orang akan bantai balik sebelum kau nak bersihkan SPR, kau bersihkan dulu JPP kau. Selesai, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan, apa yang kita sembangkan pada malam ini akan menjadi medan reality seawal PRN Sabah itu. Kita saksikan. Daripada situ kita akan bersembang ke PRN yang berikutnya sampailah ke PRU. Tak lama, tuan-tuan. Okay, tak lama. Benda yang kita sembangkan ini, kita bukanlah kalau orang lama kata mulut kita masin. Bukan. Apa yang kita sembangkan ini adalah kita baca trend. Kenapa kita kata ahli masyarakat mengatakan kerajaan pada hari ini, PKR pada hari nepotism? Sebab mereka melihat data. Data tu penting, tuan-tuan. Data mana kita ambil? Data daripada Twitter, data daripada Jacom. Kalau nak menafikan, terpulang. Sebab data-data ini akan diterjemahkan dalam kertas undi. Pada masa itu, menangis air mata darah tak guna dah, tuan-tuan. Tu cerita dia. Sebab itu saya pilih, tuan-tuan. Saya pilih untuk menjadi manusia yang merdeka, yang saya akan sebut dan saya akan ulang. Sebab kalau tuan-tuan nak tahu, macam ni juga saya dengan klien saya. Yang tuan-tuan nampak ni, inilah saya. Kalau orang datang kepada saya, orang cakap, Zal, aku nak saman orang. Saya tengok kes tu memang akan kalah, saya akan cakap kes kau ni akan kalah. Saya akan cakap terus terang, kes kau ni akan kalah. Saya pernah, tuan-tuan, ni saya ceritakan. Saya pernah cerita dulu. Tak tahulah, mungkin kalau dia ingat. Saya pernah didatangi oleh satu klien. Dia datang kat saya, dia bawa lah file dia. Taklah tebal mana, kan. Dia kata dia nak saman sama satu orang ni. Lepas tu bila saya go through fakta dia, saya cakap, orang kau nak saman ni jiran kau. Asal kau nak saman? Saya nak saman jiran saya, betul, dia kata. Lepas tu saya cakap, kes kau ni memang tak boleh menang, saya cakap. Kau akan kalah, saya cakap. Kan, bukan sebab dia jiran kau. Tak, bukan. Sebab fakta kes kau ni memang true. Jadi kau akan kalah. Lepas tu dia diam. Lepas tu dia kata, tak apa, dia kata, saya kalah pun tak apa. Yang penting saya nak susahkan jiran saya ni. Saya dengar benda tu berdesing telinga saya. Dan lepas tu saya cakap, dia macam ni tau. Kalau kau nak saman sebab nak susahkan orang, kau salah masuk firm ni. Kau pergi tengok firm lain, cakap kan. Dan dia kata, tak, saya dah pergi dah. Satu kawasan ni semua sudah datang sini. Maknanya memang aku tak boleh bawa kes kau ni. Jadi tuan-tuan, saya akan sebut benda yang saya nampak. Saya tak boleh menipu benda tu. Fakta tu terlalu obvious. Saya takkan sebut untuk menyedapkan hati tuan-tuan. Walaupun cai-cai Jacom dalam ni kan, tolonglah sebut. PKR tidak mengamalkan nepotism. I'm so sorry. Terpaksa mengecewakan cai-cai Jacom yang masuk malam ni. But it's okay. Kau masuk, the moment kau check in, ada dah apps tu berdetik. Jadi kau boleh claim kau punya allowance. Kau jangan risau cai-cai Jacom. Kau kena berterima kasih kat aku. Aku dah lah, aku tak reject korang, aku tak kick kau keluar. Sebab dia kau boleh buat report malam ni. Esok kau boleh buat report berapa jam Faizal bantai Jacom. Berapa ratus kali dia sebut Jacom. Jadi kau boleh claim allowance kau. Alhamdulillah ada rezeki. Cuma itu tidak berkekalan.
Lepas PKR jatuh nanti semua tu hilang. Tapi tak juga, kau boleh tiru lah macam mana abang botak, macam mana